yo abang sini on the way pergi dah ada tu dari Tawau. So tadi dari Tawau ada stop by di Punak punya checkpoint, pergi tapau minuman, lepas tu pinjam tandas. Okay, so baru abang sini perasan satu benda. Anda teka sekarang di area Sabah ni, satu minuman, alright, sejuk ni, tapau minuman sejuk ni berapa harga dia? Ini pun lama abang sini tidak pergi cek, kerana biasa makan kan one shot order semua, one shot bayar. So sekarang pergi tapau minuman saja. Kami teh tarik ais, guys. Sekarang teh tarik ais adalah RM4 sudah. RM4. Kalau tidak salah, abang sini balik Sabah dari UK 2012 awal tahun tu. Okay, abang sini masih ingat time tu pergi kopitiam, minum air itu minuman panas RM1.50. Okay, dan yang sejuk biasanya RM1.80, ada 70 ada 80. Okay, kami ambil purata lah, RM1.80 yang sejuk punya. Guys, dalam 13 tahun ni kami punya harga minuman sejuk di, bukan kafe ya, ini di kopitiam ah. Okey, restoran-restoran yang biasa-biasa tu RM4 sudah. Guys, berapa kenaikan dia? Lebih daripada double. So ini adalah inflasi. Okey, kami tidak nampak tu dia pelan-pelan naik, tapi bila kami tengok balik 10 tahun, sebenarnya dia lebih daripada double sudah sekarang. Okay, walaupun mereka selalu cakap ada nampak statistik dari kerajaan kan, oh inflasi kecil, inflasi masih dapat kawal. Ya, masih dapat kawal, tapi baku item-item yang mereka ambil kira untuk inflasi ni adalah tertentu dan tidak up to date ataupun tidak sebenarnya on ground yang kami punya kehidupan asas ni. Sangat simple. Setiap orang akan makan minum, okay, dekat kopitiam, dekat restoran, dekat mamak, sama semua sudah naik harga. Tiada sudah RM2 punya minuman. Walaupun minuman panas ke belakang ni abang sini macam nampak paling murah pun RM2.50 kedai lama tu yang panas. Tapi dulu 10 tahun lebih yang lalu, biasanya biarpun kopitiam yang famous sikit pun RM1.50 saja. Alright. So ini inflasi ni guys, kena ingat, anda kena fikir satu cara macam mana increase kamu punya income, active income anda, bekerja, buat bisnes yang di mana you kena usaha dan ada dapat income yang ini yang pertama. Dan selepas tu you punya active income sudah stable dan perlahan-lahan increase, jangan lupa anda kena ada passive income. Alright, passive income ni sebenarnya untuk kami punya planning of retirement, yang pertama. Yang kedua, untuk fight inflasi. Okay, kerana kami kena buat kerja baru ada income. Lepas tu kalau duit lebihan tu kami hanya simpan dekat bank dia tak bagi interest, dan lama-lama duit yang sama tu yang you simpan tu dia akan mengecil. Okey, value dia turun. Itulah kenapa dulu kami RM1.50 boleh beli teh tarik panas satu. Sekarang paling murah pun mau RM2.50. Dan selalu abang sini di Sabah sini nampaknya adalah RM3 sekurang-kurangnya. Sekarang nampak RM3 sudah. Stay tune dengan Abang Seni for the next part.